Assalamualaikum dan selamat petang. Met Malaysia telah mengemas kini amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama bagi kawasan perkapalan Phuket serta Selat Melaka Utara yang akan berkuat kuasa sehingga 11 Jun 2026. Keadaan angin kencang dan laut bergelora ini adalah berbahaya kepada bot-bot kecil, sukan serta rekreasi laut. Seterusnya, kita lihat pula status cuaca panas terkini. Setakat jam 4 petang hari ini, 3 kawasan masih lagi berada di bawah kategori amaran tahap pertama berjaga-jaga dengan suhu maksimum harian mencapai sehingga 37 darjah Celsius. Kawasan-kawasan ini meliputi Jajahan Machang dan Kuala Kerai di negeri Kelantan serta di daerah Lawas di negeri Sarawak. Orang ramai, terutama yang berada di kawasan terbabit, dinasihatkan untuk sentiasa minum air secukupnya serta mengurangkan aktiviti luar, terutama pada waktu puncak di antara 12 tengah hari hingga ke 4 petang. Baik, kita beralih pula kepada tinjauan cuaca semasa. Keadaan hujan berserta debut petir telah mula terbentuk ketika ini, di mana lebih tertumpu di sekitar pedalaman negeri Perak, Kelantan, Pahang dan sebahagian besar di negeri Johor. Keadaan cuaca lembap di kawasan-kawasan ini dijangka akan berterusan sehingga ke awal malam nanti. Keadaan cuaca yang hampir sama dapat diperhatikan di negeri Sabah dan di negeri Sarawak ketika ini, dengan hujan berserta debut petir telah mula terbentuk dan tertumpu di sekitar bahagian selatan dan di bahagian tengah negeri Sarawak. Manakala bagi negeri Sabah pula, keadaan cuaca lembap dilihat lebih tertumpu di sekitar bahagian Kudat serta di bahagian pedalaman. Keadaan cuaca lembap di kedua-dua negeri ini dijangka akan berterusan sehingga ke lewat petang nanti. Baik, sekian dahulu info cuaca yang dapat saya kongsikan. Sebelum berpisah, kita lihat dahulu ramalan cuaca di bandar-bandar utama serta indeks pencemaran udara IPU di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.